Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca kitab di surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabat baginda, kepada guru-guru kita, alim ulama, kepada ibu dan ayah kita, keluarga kita, kepada diri kita sendiri, muslimin dan muslimat sekalian, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat serta kasih sayang Allah dapat lagi kita bertemu pada hari ini, dan dengan izin Allah, Allah Taala masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk kita terus menikmati kehidupan di atas muka bumi dan juga untuk menambahkan sebanyak mungkin amal-amal kebaikan di dalam kehidupan kita, amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, untuk kita jadikan sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah pada satu hari nanti. Terima kasih di atas kehadiran semua bakal-bakal tetamu Allah, Dhaifur Rahman, kepada ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Semoga kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini kita akan bincang tajuk berkenaan dengan niat umrah. Kita nak niat umrah. Tuan, ada semalam tiap-tiap malam kita tengok kuliah, malam tengok kuliah ya? Ada. Tengok lepas kita apa malam. Nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah, mengaji berapa? Mengaji sekali ya? Kita nak kata apa orang macam ni, tuan-tuan? Apa kita nak kata orang macam ni? Kita nak pergi, kita nak ambil periksa SPM. Pergi sekolah sehari ke tak pergi langsung ke? Hari-hari pergi kan? Tu hak dunia mana? Ni hak tu beda dari kita. Kita buat untuk untuk akhirat kita ni. Ambil lah masa kita, luang masa sikit. InsyaAllah lah dengan bimbang, pelan-pelan kita belajar. Tu orang yang nak pergi haji pun ada semalam yang tengok dia duk tayang lagi. Macam ni tayang kita. Kita saya tak ajak haji, sikit-sikit boleh ya, saya bantu-bantu. Saya dah fokus pada umrah. Okey tak apa, dia kata dia nak buat haji ifrad. Dia naik penerbangan akhir pada Pulau Pinang 20 bulan ni. Okey, tak apa. Macam mana pun tak apa. Janji saya pesan. Sungguh-sungguh saya pesan. Fokus ibadah. Fokus pada ibadah kita. Okey. Yang ni tengok Allah, tak tahu, saya tak mahu cakap, saya kira orang marah kat kita pula. Sampai tu pergi beli dah kapet lah, pergi beli sejadah lah, apa semua beli lah. Yang selama di rumah tak ada sejadah lah kan. Fokus buat ibadat dulu, baru kita fikir hal lain-lain. Okey, hari ni kita nak tengok, kita nak fokus berkenaan dengan niat umrah. Niat umrah di miqat. Okey, apa itu niat? Baik, tengok, niat umrah di miqat adalah wajib umrah yang pertama, dan niat dalam hati adalah rukun yang pertama. Dia serentak. Rukun dengan wajib dia serentak. Niat umrah dalam hati rukun, dan niat di miqat wajib. Dia serentak dalam hati kita. Aku niat buat umrah, aku berihram kerana Allah Ta'ala. Apa-apa berlaku dekat aku halangan syarak, aku bertahlul.
Nak niat di mana? Miqat. Miqat tu apa dia? Tempat yang telah ditetapkan. Okey. Tengok. Tabung haji dah tegak segelintir daripada jemaah kita yang pergi buat haji. Okey. Sampai di Mekah apa semua, lepas tu lepas pita tak tahu cerita kan ni. Lepas pita okey, jemaah yang pergi ke Taif, berziarah ke Taif. Jadi bila pergi ke Taif, mereka kena berniat kembali di Taif. Sebab itu adalah miqat asal kita. Okey. Bila tidak berniat di situ balik, dia masuk, dia kena bayar dam. Dengan sengaja berdosa. Sebab tu saya kata fokus lah. Bila tak dapat pi, dia kata tak dapat pi. Apalah tak dapat. Bila dapat, dia tak mau duk guna peluang. Pi lah guna peluang ni habis-habisan. Jangan duk kira nak pi berjalan. Habis kita punya urusan kerja kita dulu, baru kita fikir nak pi, nak buat apa. Okey? Macam tu. Okey? Baik, kita nak tengok niat kita. Niat ihram. Setiap ibadah harus dimulai dengan niat. Jemaah yang hendak melakukan umrah, hendaklah memasang niat ihram umrah di miqat dan sepadan yang telah ditetapkan. Tanpa niat umrah tidak sah. Kenapa niat di miqat? Setelah berniat, wajib menjaga pantang larang ihram. Miqat merupakan sempadan terakhir sebelum memasuki zon ihram umrah. Kita kena berniat di luar daripada tanah haram. Tak boleh berniat di tanah haram. Kalau haji, siapa buat haji tamattu', siapa yang buat haji tamattu' pada hari yang ke-8 tu, barulah dia siap-siap dia nak mandi. Dimana dia buat umrah dulu, hari yang ke-8 tu baru dia mandi sunat ihram, barulah dia nak berniat haji. Sebab tu dikenakan dam. Okey. Okey, bagi kita yang buat umrah, hendaklah dia keluar daripada tanah haram, walaupun hatta kepada penduduk Mekah sendiri. Orang Mekah sendiri, dia beranak di Mekah, memang dia beranak, dia besar di Mekah, sekalipun dia nak buat umrah, dia kena keluar daripada tanah haram. Okey, walaupun dia duduk di rumah dia mandi sunat ihram apa semua, dia pakai pakaian ihram, dia nak niat, dia tak boleh niat di rumah dia. Dia kena keluar paling terdekat di Tanaim, keluar sepadan. Ni Kaabah, rumah dia dekat sini dalam tanah haram, dia kena keluar. Sini adalah miqat, dia terdekat Tanaim contoh. Dia kena keluar walaupun selangkah atau 2 langkah, dia kena keluar daripada tanah haram. Dan dia berniat di situ. Dia ada sempadan dia ada miqat dia. Dia keluar, kemudian dia masuk ke dalam masjid, dia solat sunat ihram, kemudian dia berniat, aku berniat mengerjakan umrah. Kemudian dia masuk balik. Bila dia masuk balik, barulah dia nak meneruskan ibadah umrah dia itu dengan melakukan tawaf, sa'i, bercukur dan bergunting. Semalam saya cerita bab berkenaan dengan tawaf, panjang lebar, tu pun tak habis. Tu pun tanya macam-macam. Kita macam mana lampa nak pergi buat umrah ni, kan? Bab tawaf pun banyak yang tak tahu. Tak selesai lagi. Okey? Baik, kemudian kita nak tengok iaitu cara nak berniat. Kita nak berniat cara macam mana? Niat umrah terbahagi kepada 2. Yang pertama niat secara biasa, yang kedua niat secara bersyarat. Dia harus, jemaah boleh buat pilihan mengikut keadaan masing-masing semasa berada di miqat. Sama ada nak berniat secara bersyarat ataupun niat secara biasa. Ianya harus. Apa maksud harus? Harus dia boleh pilih. Dia boleh pilih atas diri dia. Tapi niat tu wajib. Dia nak berniat tu cara biasa ke atau berniat secara bersyarat, ikut suka dia. Atau yang ni, nak niat macam mana? Aku nak niat macam ni, niat secara biasa. Awak tak niat bersyarat, ikut suka aku nak niat. Contohlah kan. Kita tak boleh paksa dia. Tak boleh paksa dia. Dia nak niat macam tu, bagi kat dia niat. Sebab dia yang buat, dia yang tanggung. Bukan bermakna kalau dia niat kita tanggung. Tak. Kita buat, kita tanggung. Sebab dia kata ibadah ni nafsi. Maksudnya apa? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Okey? Baik, niat secara biasa mudah saja. Aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Ustaz, kena sebut tunai ke? Tak sebut tunai pun sah. Kalau tak sebut tunai pun sah.
Okey, bagi siapa kaditama yang pergi buat umrah, dia nak sebut tunai pun boleh, dia tak sebut tunai pun boleh. Automatik itulah umrah yang wajib pada diri dia. Simple saja. Ataupun dia kata aku niat buat umrah, aku berihram kepada Allah Ta'ala, apa-apa berlaku dekat aku bertahlul. Yang tu yang bersyarat. Ataupun dia niat cara biasa, aku berniat mengerjakan umrah dan berihramku kerana Allah Ta'ala. Sudah. Simple saja, mudah saja. Tak susah pun. Baik, niat ini boleh digunakan oleh siapa-siapa saja yang ingin berniat dengannya. Siapa yang nak berniat dengan dia, boleh berniat. Tak salah pun. Boleh niat. Kemudian yang kedua, niat umrah bersyarat. Niat umrah bersyarat ni harus bagi wanita yang belum kedatangan haid, yakni yang masih suci, dan yang telah kedatangan haid berniat dengannya. Baik, niat umrah secara biasa asin satu, tak sebelah. Kemudian niat umrah bersyarat. Niat umrah bersyarat bagi wanita yang suci satu. Kemudian niat umrah bersyarat bagi wanita yang dalam keadaan haid satu. Kemudian yang ketiga, niat umrah bagi wanita yang telah menopause dan juga bagi lelaki yang tidak ada apa-apa masalah. Kemudian yang keempat, niat bersyarat bagi kita yang nak buat umrah badan. Kita nak tolong buat dekat siapa, mungkin mak menekan kita baru meninggal, kebetulan kita nak pergi umrah, kita niat dekat dia. Boleh tak? Boleh. Ataupun mak kita baru meninggal, mak kita tak pernah pergi haji, mak kita tak pernah pergi umrah, kita nak buat kat mak kita. Boleh tak? Boleh. Yang penting kita dah pernah buat umrah. Katakanlah saya dah pernah pergi buat umrah, saya dah buat umrah dah. Okey? Kata ada orang mai kata, "Ustaz, mak saya baru meninggal. Lepas tu Ustaz nak pergi umrah bila?" Nak pergi bulan 7 ni. Baik, saya nak wakil kat Ustaz tolong buat umrah kat mak saya, boleh tak? Boleh. Bagi nama. Wakil kat saya. Faham tak? Macam tu. Tapi saya tanya dulu, mak pernah pergi haji, pernah pergi umrah tak? Mak tak pernah pergi haji, mak tak pernah pergi umrah. Mak daftar haji saja tapi tak dapat haji lagi. Tak apa, daftar lain, pergi lain. Okey. Faham. Okey? Macam tu. Kadang-kadang ada juga yang telefon, "Ustaz ni, Ustaz nak pergi Mekah ni, saya nak minta tolong Ustaz buat hak kat mak saya." Nak buat apa? Ada Ustaz duduk di Mekah, Ustaz ada tak orang siapa-siapa suruh buat badan? Buat masalah tak ada lagi. Okey, kalau macam tu saya nak minta Ustaz tolong buat dekat mak saya. Okey, mak pernah pergi haji, pernah pergi umrah? Mak dah pergi haji dah, lama dah. Haji bisa pergi, umrah pun bisa pergi dah. Oh ya ke? Atau nak buat tak boleh lah? Oh tak boleh lah? Tu macam mana nak buat? Tak boleh. Sebab dah buat dah. Dia sekali saja. Umrah dengan haji ni sekali ya. Oh saya nak buat juga. Awak tak reti dah, orang kata tak boleh buat, tak boleh buat. Dia duk pantah semua. Hukum kata tak boleh. Dia duk gagah nak buat juga. Dia kata depa kata boleh. Depa tu siapa dia? Saya kata depa tu siapa dia? Depa tu siapa dia? Kan? Baik, yang boleh buat, dan Ustaz depa kata kalau yang dah meninggal, yang biasa pergi haji, biasa pergi umrah boleh buat. Tak. Yang boleh buat ni, mak ada wasiat tak? Yang tu tak ada. Tu saya kata kena mengaji. Jangan duk kata depa kata depa tu siapa dia? Orang kita ni semua depa kata. Bila kata depa tu siapa dia? Tak tahu, depa tu tak tahu. Lah tadi hang kata depa tu kata. Kan? Jadi kita cakap mau kena ada fakta, kena ada. Nah, cakap saja tak mau, cakap kena ada bukti. Macam ni. Okey. Baik. Jika sekiranya semasa mak kita dan ayah kita masa hayat, depa dah pernah pergi haji, dah pernah pergi umrah. Masa hayat ni, depa masih hidup dah. Dah pernah pergi dah. Jadi mak ayah kita pesan, dia kata ni kalau mak ayah dah tak ada besok nanti, dah meninggal nanti, kalau kita hampa mak anak-anak ayah apa semua ni, kalau hampa pergi umrah nanti, kalau ada kesempatan hampa buat dekat mak ayah, boleh buat? Boleh buat lah. Sebab dia wasiat. Oh macam tu. Itulah saya kata, mai dengar dulu, mai mengaji dulu. Kalau tak ni, dia duk kata depa duk dengar tepi jalan di kedai kopi ya. Kan? Tu tak boleh buat dah. Lah orang kata tak boleh, duk gagah nak buat juga. Tak boleh dia kata. Baik, kemudian apa dia lagi? Dan terusnya, niat umrah niat umrah bersyarat ni harus iaitu bagi wanita yang belum kedatangan haid dan juga yang telah kedatangan haid. Baik, saya nak cerita berkenaan bagi
niat umrah bagi wanita yang suci. Okey. Dan kita ustaz apa ustaz fokus yang ni sangat. Oh yang ni penting lah. Niat yang ni penting. Sebab semua yang nak pergi dengan kita dia bukan sama kedudukannya. Maksudnya dia punya tahap pada diri dia tak sama. Dia ni suci, dia ni tak suci, dia ni macam-macam masalah. Setiap orang semua ada masalah masing-masing. Okey. Jadi nak tahu keadaan dia tu. Sekarang ni ustaz, kalau kata saya plan, saya nak niat, saya nak pergi ni minggu depan ni, tapi saya plan saya nak niat macam ni. Boleh plan, tapi pada hari kejadian kita tahu tak? Kita tak tahu. Petang lagi kita tahu tak apa nak jadi? Tak tahu, tak tahu. Macam mana kita nak buat? Okey. Baik, semalam saya ulas bab masalah permasalahan wanita. Semalam saya ulas bab masalah wanita ni panjang juga. Okey. Berkenaan masalah wanita, sependek-pendek tempoh haid berapa hari? Pendek ya tu. Tu dia paling pendek 7 hari. Macam mana lah. Sependek-pendek dalam tempoh 24 jam. Okey. Yang ghalib kebiasaannya 6, 7, 8. Ada 12 hari. Sepanjang-panjang tempoh 15 hari 15 malam. Jika sekiranya darah kita dia datang dia dah lepas haid dah, seminggu dah lepas haid dah habis dah tempoh suci, tiba-tiba bukan dia berjalan banyak, buat kerja apa semua banyak ni, tiba-tiba dia cek ada setitik, dua titik ataupun ada setampuk tu, nak dikira darah apa tu? Apa ni, duk mai tiap bulan tak tahu darah apa, macam mana kami orang lelaki tak apa, tak kata orang kami tak mai. Okay. Tapi dia mai syak ya, 5 jam ya. 5 jam ya. Darah apa tu? Darah fasad. Tak pernah dengar. Masya-Allah. Cucu dah ambil 5 orang lah. Aduh ya Allah ya Tuhan. Baik, kalau orang jadi macam ni, katakanlah tuan-tuan katakanlah pukul 7 tadi dia mai. 7 tadi. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 jam dia mai. Ataupun dia mai sampai maghrib. Pukul 7 pagi ni sampai maghrib tadi. Dan maghrib petang lagi. Sampai maghrib lagi. Tiba-tiba dia berhenti. Darah tu bukan darah haid, kita hanya cuci lah. Dan kemudian kita kena solat. Habis yang kita tinggal lohok dengan asap tu nak buat apa? Kena ke? Tak nak jawab tak awak ni. Sebelum ni buat tak? Tak buat tak buat. Tak wali nak cakap. Macam mana nak pergi Mekah hak yang ni tak ada fardu ain ni. Ni fardu ain tak lepas lagi ni. Pergi Mekah macam mana? Kan? Ni kita tanya hak perempuan ni. Bila kita tanya lelaki, aku mana tahu, aku tak main benda tu. Orang lelaki dia jawab yang tu. Tak boleh. Dia berdosa. Okey, bagi lelaki yang dia tak dapat nak bimbing. Kalau orang tanya dia, kalau anak dia tanya dia, isteri dia tanya dia tak boleh nak jawab, berdosa. Jangan buat main. Ni fardu ain ni wajib. Fardu kifayah tak apa lagi. Fardu ain dia wajib. Kalau dah tahu tak erti, bagi tahu kat bini kita ni, mama, kakak, ni di masjid ada ustazah duk ajak hangpa pi dah. Ayah tak erti nak buat orang perempuan ni hangpa pi mengaji. Okey. Sebab apa yang berlaku ni di Mekah. Bila berlaku saja, ustaz, saya okey ustaz. Haid saya dah habis period dah lama dah ustaz. Dah seminggu dah habis dah. Masa pi
Sampai dekat miqat saya niat, saya suci, saya cek semua tak ada apa. Saya niat yang nombor satu ni, aku berniat mengerjakan umrah dan berirhamku dengannya kerana Allah Ta'ala ni. Jika sekiranya aku kedatangan haid sebelum selesai tawaf, maka ketika itu aku bertahlul. Tiba-tiba sampai dekat Mekah, masuk dalam bilik air, tengok ada sikit. Ada sikit Ustaz saya kena tanya juga, sifat darah tu macam mana? Dia hitam ke, dia keruh ke, dia cayak ke? Dia kata Ustaz, dia tak, dia sangat dia cayak-cayak ya. Dia kata tu mungkin darah basat. Tak apa, tunggu dulu. Tak apa, hang duduk dalam bilik, jangan ada buat-buat. Tunggu. Kami pergi buat umrah. Elok kami selesai buat umrah dah, balik-balik apa semua. Tak tahu, dia cek-cek ke, kering dah, suci dah. Dia cek dekat pad tak ada, dalam pun cek. Saya tunjuk semalam ni macam mana cara nak buat, tunjuk apa semua. Dia kata tak ada dah. Bila tak ada dah, tak payah mandi, hanya cuci elok-elok, pakai pad apa semua elok, boleh pergi buat umrah dah. Macam tu ke Ustaz? Lepas selama ni buat macam mana? Saya tunggu. Lepas tu kira saya duk ingat darah haid, lepas tu saya mandi. Tu dia tak tahu, tu bukan darah haid. Okey nah? Macam tu. Baik. Niat ini bagi wanita yang belum kedatangan haid. Bagi wanita yang belum kedatangan haid, dia niat macam ni. Sama ada umrah wajib ataupun umrah sunat, dia boleh niat macam ni. Aku berniat mengerjakan umrah dan berirhamku dengannya kerana Allah Ta'ala, dengan syarat sekiranya aku kedatangan haid sebelum selesai tawaf. Sebelum selesai tawaf saja. Orang perempuan ni senang dia. Dia kena settle tawaf dia saja dalam keadaan suci. Suci, hadas kecil dan hadas besar. Okey? Dia tawaf, selesai, kemudian dia solat. Lepas solat dia berdoa, minum air Zam-Zam, dia pergi sa'i. Tengah-tengah sa'i pusingan yang kedua, yang ketiga, datang period. Sah. Tawaf tadi sah. Okey? Jadi maknanya niat umrah bersyarat ni bagi wanita yang dalam keadaan suci. Macam tu. Baik, kemudian niat umrah bersyarat ketika dalam haid. Ada orang, ada jemaah bila sampai dekat miqat, saya akan bagi tahu, saya akan guide. Baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah sekarang kita dah sampai di miqat. Jadi bagi jemaah lelaki boleh turun, kemudian mandi. Mandi di ada tempat, tempat mandi ada, kita mandi kat situ. Mandi sunat ihram. Okey, bagi jemaah wanita pun kalau yang nak mandi boleh mandi. Mungkin ada yang dah mandi awal tadi, tak apa. Kalau nak mandi sekali lagi, nak mandi pun boleh mandi. Mandi sunat ihram. Ustaz, saya ni period tak baby period. Sebutlah haid, awak malu nak sebut haid tau. Kan? Saya ni uzur sebab saya ni uzur. Okey. Boleh mandi tak? Boleh. Orang perempuan dalam uzur boleh mandi sunat ihram, tak salah pun. Mandi sunat ihram ya. Dia mandi. Okey, dia mandi sunat ihram. Kemudian dia tak solat. Cuma dia pakai elok-elok aja. Okey, bila naik atas bas baru kita akan beritahu. Okey, baik, bagi jemaah hari ni yang mana nak buat umrah. Okey. Bagi wanita yang suci, niat nombor 1. Ni. Niat macam ni. Dalam buku tu pun ada. Boleh tengok dalam buku. Bagi wanita yang dalam haid, niat macam ni. Ni tengok, aku berniat mengerjakan umrah dan berirhamku dengannya kerana Allah Ta'ala, dengan syarat sekiranya haid aku ni masih berterusan sehingga tarikh pulang, maka ketika itu aku bertahlul. Tahlul tu apa? Maksudnya dia kena gunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut sepanjang seruah jari. Ni nama dia seruah jari. 1, 2, 3. Ni seruah jari. Sekurang-kurangnya. Baik. Penyelesaian, jika haidnya berterusan sehingga hari pulang, hendaklah dia bertahlul sekurang-kurangnya 3 helai rambut untuk melepaskan ihram. Maka secara langsung terlepaslah dirinya daripada larangan ihram dan dia juga tidak terikat lagi dengan kerja-kerja umrah, dan jemaah tersebut tidak dikenakan dam. Dia tak kena dam. Okey. Ustaz, apa beza tahlul dengan aku jadi halal? Apa beza? Baik, kalau tahlul ni selagi dia tak gunting rambut, dia dalam ihram tak? Dalam ihram. Baik, situasi saya nak bagi nampak sikit, nak bagi jemaah nampak sikit masalah ni. Jemaah lelaki pun dengar jugalah. Walaupun yang ni tak ada kena-mengena dengan kita, tapi benda ni penting. Kalau kena dekat mak kita ke, kena adik kita ke, kak kita, isteri kita, benda ni kita kena ambil tahu. Okey? Baik, contoh.
katakanlah satu orang wanita yang dia dalam keuzuran, datang ke uzuran. Okey, dia datang ke uzuran. Okey, bila mana dia telah berniat umrah. Katakanlah dia berniat nombor 1. Katakanlah dia ketika itu dia dalam keadaan suci. Dia dalam keadaan suci. Bila sampai di miqat, dia dah masuk tandas apa semua, dia cek, okey. Okay, jadi mana dia niat cara nombor 1. Niat nombor 1. Kemudian bila sampai di Mekah, sampai di Mekah, kita duduk siap-siap apa semua, dah habis solat, duduk mandi apa semua, tiba-tiba dia cek dekat pad dia, ada darah. Ada darah. Okey. Baik. Jika sekiranya aku kedatangan haid sebelum selesai tawaf, maka aku jadi halal. Bila dia masuk dalam tandas, dia tengok ada tumpuk darah, automatik jadi halal. Dia berbeza dengan kalau orang dia kata aku bertahlul. Baik, katakanlah darah tu darah fasad. Nah, orang buat ni dia jadi takut. Dia kata tak takut darah ni jadi darah haid. Kan? Tak tengok datang dalam 5 jam ke 6 jam saja, darah tu jadi darah fasad. Darah yang datang kurang daripada 24 jam. Dia bukan darah haid. Okey, jadi dia bersih-bersihkan, dia tak perlu mandi, kemudian dia ambil wuduk, boleh pergi buat umrah dah. Tapi dia takut. Dia takut. Jadi bila dia berniat aku jadi halal, maka automatik dia jadi halal. Bila dia nak buat umrah pula, dia kena keluar ke tanah halal untuk berniat balik. Sebab tu lebih baik kita ambil niat secara aku tahalul. Macam tu senang. Okey? Jadi boleh pilih lah. Boleh pilih. Baik, yang ni niat umrah bersyarat ketika dalam haid ni, dia senang. Aku niat buat umrah kerana Allah Ta'ala dan beramku dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau jika sekiranya haid aku ni masih lagi tak dapat dan masih lagi belum selesai, belum suci, sehinggalah tarikh pulang aku, maka aku bertahlul. Macam tu. Kita sendiri tahu lah, aku niat buat umrah dan beramku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekira haid aku ni tak selesai lagi, sampai hari dah aku dah nak keluar dah, aku nak pergi ke Madinah dah, ataupun aku nak pulang ke tanah air dah, maka ketika itu aku bertahlul. Dia kena tunggu sampai hari yang dia nak balik tu. Dia kena tunggu. Ada kadang-kadang jemaah wanita ni, dia tak mau duduk dalam ihram lama-lama. Dia sampai kat Mekah, dia tengok datang haid. Dia datang haid. Okey. Dia terus dia nak gunting rambut. Ustaz, boleh tak saya gunting rambut? Tak boleh, kena tunggu dulu. Dia kena tunggu seketika. Tunggu sampai dah hari nak balik dah, barulah dia gunting rambut. Kalau orang yang macam ni, dia tak dapat umrah. Dia boleh pergi Mekah lah. Okey. Baik, kemudian penyelesaian jalan keluar berdasarkan fatwa terkini. Seandainya haid seorang wanita masih tidak suci sehinggalah tiba waktu untuk pulang ke Madinah ataupun pulang ke tanah air, maka jemaah wanita boleh bertaklid kepada mazhab Hanafi yang membolehkan seorang wanita tawaf dalam keadaan haid dan melakukan serta menyelesaikan rukun umrah yang lain. Hal ini berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, pusat fatwa negara Mesir, yang mengatakan bahawa wanita berkenaan tidak berdosa dan kerana sudah tiada pilihan lain baginya dan tiada upaya melainkan tawaf dalam keadaan haid dan dikenakan dam seekor kambing. Dia boleh bertaklid kepada mazhab Hanafi. Ini tahu cerita tak? Makcik tahu cerita ni? Tahu cerita? Tak tahu cerita? Kalau dah tak ada pilihan lain lah. Tapi insya-Allah insya-Allah boleh buat, insya-Allah boleh buat. Yakin dah. Baik, seterusnya niat secara umum. Niat secara umum ni boleh siapa-siapa boleh niat. Okey. Ataupun bagi wanita yang dalam keadaan suci, dia kata, Ustaz, saya dah seminggu dah suci, saya nak niat secara umum boleh tak? Boleh juga. Ustaz, saya ni dah menopause dah 5 tahun dah. Boleh niat secara umum. Ustaz, saya lelaki dah niat macam mana? Niat yang secara umum ni. Niat secara umum ni dia senang saja. Saya aku berniat mengerjakan umrah dan beramku kerana Allah Ta'ala dengan syarat sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak,
sehingga aku tidak mampu meneruskan kerja-kerja umrah, maka aku bertahlul. Kata saya buat umrah, aku niat buat umrah kerana Allah Ta'ala dan berihramku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika aku terhalang, berlaku apa-apa halangan oleh halangan syarak, aku bertahlul. Apa-apa juga, tak kira lah apa-apa pun. Katakanlah tiba-tiba saya jatuh tengah bah, kaki sakit, bengkok kaki ni, tapi dalam ihram, dalam ihram. Okey, pergi klinik ambil ubat cucuk apa semua dah, nak jalan tak boleh. Nak jalan tak boleh. Cengkeh. Tapi saya boleh duduk atas kursi roda tak? Boleh duduk atas kursi roda tak? Boleh. Boleh duduk atas kursi roda. Jadi upah orang hang berapa? 400. Nah, hang tolak. Duduk atas kursi roda, duduk. Dapat buat umrah tak? Dapat. Ataupun satu kes lagi, contoh, tiba-tiba pengsan. Tengah-tengah duduk tawang, pusingan ketiga, jatuh pengsan, tak sedar diri. Okey. Baik, bila sedar apa semua, orang ni semua dah pakat nak balik lah. Tinggal kita ya. Kita baru sedar. Sedar. Macam mana boleh buat umrah tak? Nak buat umrah apa? Duduk penin lagi ni. Penin lah. Okey. Niat macam mana? Niat macam ni. Niat kalau apa-apa berlaku kat saya bertahlul. Tak cakap banyak dah. Ambil gunting terus ya rambut dia. Dapat umrah tak? Tak dah? Tak dapat. Bawa dia terus pergi Madinah. Okey? Faham tak? Macam tu. Tu cara dia. Okey? Sebab kita kena faham ramai di kalangan kita ada yang pi ke tanah suci Mekah ni, yang pi buat umrah ni. Bukan semua orang dapat pi buat umrah. Tak ramai yang dapat pi buat umrah. Pi tiba-tiba dia pula jenis haid datang panjang. Kalau orang perempuan ni, kalau hang dah tahu dah jenis mai haid ni tiap-tiap bulan, ghalib kebiasaannya. Pada kebiasaannya tiap-tiap bulan dia akan datang 12 hari, 12 13 daripada ada darah sampai ke umur sekarang ni pun dah ada anak 2-3 orang pun duk mai 12-13 hari. Itu ghalib dia dah kebiasaan. Lepas tu pula dia masuk ke Mekah dulu. Duduk di Mekah 4 hari saja. Lah orang buat package 9 hari 7 malam. Masuk Mekah duduk Mekah 4 hari, duduk Madinah 3 hari. Lepas tak buat. Dah tahu lu betul, ambil lah package panjang. Faham tak? Tu pun nak kena ajak juga. Tak kerti lah. Lepas tu duk kata saya tak boleh nak buat Ustaz. Dah tahu dah. Ni masalahnya, permasalahan ni dia tanya dekat kita. Dia tanya. Saya kata ni kak, ada apa masalah? Dia kata, Ustaz kau nak pergi umrah. Okey, pergi umrah. Baik. Lepas tu apa masalahnya? Baik. Jadi kau kira-kira balik tarikh ni kau akan datang uzur. Okey, datang uzur. Tak ada masalah. Boleh buat umrah. Tapi kau ni duduk main 12 ke 13 hari. 12-13 hari. Itu nak macam mana? Kami masuk Mekah terus. Duduk Mekah berapa hari? Kami duduk 4 hari je Ustaz. 4 hari. 4 hari. Saya kata nak macam mana nak buat umrah ni? Macam mana nak buat? Kalau kau dah tahu dah kau datang ke uzuran dalam 12 ke 13 hari, mana nak lepas? Lepas tak? Tak lepas. Saya tanya ni kau dah berapa hari dah? Dah 4 hari dah. 4 hari, katalah 12 hari, ada lagi 8 hari. 8 hari tolak dengan 4. Mana nak cukup? 4 hari lagi. Dia kata ambil lah package panjang sikit. Dah ketak kaki sangat dah nak pergi Mekah. Masalah dia tak suruh kita fikir. Dia sendiri kena fikir. Faham tak? Patutnya dia sendiri kena fikir. Dia sendiri dah tahu dah, aku ni jenis haid panjang. Kalau aku haid panjang, kalau aku pergi masuk di Mekah duduk 4 hari, tak lepas. Pergilah cari package yang panjang sikit. Kita nak cakap macam mana dah tahu. Kalau dia tak faham tu, kita nak buat macam mana? Okey? Baik, seterusnya. Baik, yang ni niat secara umum. Niat secara umum ni bagi wanita yang telah menopause, kemudian bagi lelaki yang tidak ada apa-apa masalah. Aku niat buat umrah kerana Allah Ta'ala dan aku berihram kerana Allah Ta'ala. Apa-apa yang berlaku dekat aku oleh halangan syarak, maka aku bertahlul. Baik, halangan syarak tu apa dia? Apabila berlaku sesuatu perkara seperti jatuh sakit, patah kaki, epilepsi. Epilepsi ni sawan, dia kena sawan. Okey, koma, hilang akal, tiba-tiba hilang akal. Kacau.
Kemalangan dan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang jemaah tidak dapat meneruskan kerja-kerja umrah dia. Maka jemaah tersebut hendaklah bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut, dan secara langsung terlepaslah diri dia daripada larangan ihram, dan dia juga tidak terikat lagi dengan kerja-kerja umrah. Tapi umrah dia dapat tak? Umrah dia dapat tak? Tak ada? Tak dapat. Dia tak dapat. Macam tu. Baik, seterusnya kita tengok niat. Okey. Ini niat umrah secara padal. Boleh juga berniat secara bersyarat. Untuk umrah badal ni boleh dilaksanakan bagi orang yang uzur, orang yang dah meninggal dunia, ataupun yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Uzur ni bukan kata dia sakit, dia tak sakit uzur ni. Cuma dia, minta maaf cakap, dia lanjut usia, tua sangat. Dia tak dapat nak urus diri. Umur dah 98 dah, mata pun tak nampak. Tu orang nak pegang dia. Dia tak dapat nak urus diri dia. Kena orang pegang dia, tuntun dia nak pergi bilik ayak apa semua. Okey, dia tak pernah pergi haji, tak pernah pergi umrah. Duit ada, tak pernah pergi. Jadi kita boleh nak buat kat dia? Boleh. Kita pergi jumpa dia, tok, oh nek, ni cik nak pergi jumpa tok ni, siapa dia? Tak tahu dia anak siapa ni. Abang ada anak sekian-sekian. Oh ya. Awak pasal apa? Tak, ni cik nak bagi tahu, cik nak pergi umrah. Untunglah hampa mudah-mudahan pergi umrah. Tok dah metua macam ni pun tak pergi lagi. Nak pergi pun buat susah orang saja. Tak nampak lah apa semua. Ni nanti hang pergi umrah, hang tolong buat kat tok sekali, boleh tak? Boleh tak? Boleh kalau kalau tok kalau tak nak mai jumpa tok pun, nak mai tanya pasal ni juga, tapi dah tok tanya, boleh cik tolong buat tak apa. Ni berapa nak ambil duit tok dah bagi kat hang? Tak apa dah tok, tak payah. Kalau tok nak bagi banyak sikit, betul hanya jujur. Dalam duit tak apa, bagi banyak sikit, betul hanya jujur. Tak apalah kata tok, tak payahlah cik tolong buat kat tok lah. Baik. Jadi orang yang uzur ataupun orang yang telah meninggal dunia dalam semasa hayatnya, dia tak pernah pergi haji dan dia tak pernah pergi umrah, kita boleh buat kat dia. Okey. Baik, kemudian bagi orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia kena stroke ataupun dia kemalangan ataupun dia sakit misteri, sakit apa tak tahu. Dia duduk terbaring, mata dia buka gitu, kelipok, apa pun dia tak boleh. Kan? Sakit yang tidak ada, yang kalau daripada logik kita tengok ni tak ada harapan lah. Doktor kata ni tak ada harapan nak sembuh dah. Tu doktor kata. Kalau Allah kata kun fayakun, sembuh. Tu dengan izin Allah, kan? Baik. Jadi orang yang macam ni, dia ada duit. Anak dia kata nak minta tolong buat tok. Pergilah buat. Boleh buat. Kebanyakan yang duk main dia kata, ustaz saya nak buat kat mak saya ni ustaz. Mak saya baru meninggal. Meninggal. Bila? Baru meninggal seminggu. Oh, kita pun ucap taziah. Saya mak sakit apa? Ada apa? Oh, mak kena stroke lama dah, 8 tahun. Betul punya anak 8 tahun baru mak meninggal nak buat. Saya ingat mak mati baru nak buat. Masa dia hidup boleh buat lah. Faham tak? Saya dah hidup boleh buat. Okey, kita tolong buat kat dia. Saya setiap kali nak pergi umrah ada orang suruh buat. Dan untuk orang yang sakit, untuk orang yang meninggal dunia, untuk umrah badal, saya buat. Okey? Jizu pun buat juga kadang. Kita boleh tolong buat. Okey? Baik. Jadi kita boleh buat kepada siapa-siapa saja. Dia tidak ada halangan. Kita lelaki nak buat dekat mak kita, boleh. Ataupun kita isteri, kita nak buat dekat ayah kita, abang kita, suami kita yang baru meninggal, boleh buat. Dengan syarat suami kita tak pernah pergi haji, tak pernah pergi umrah. Contoh, ustaz, suami saya dah pernah pergi. Okey, baik. Jadi saya teringin nak buat kat dia, boleh tak? Tak boleh. Atau macam mana saya nak buat? Okey, kau pernah dah buat umrah dah kah? Saya dah 2 kali dah buat umrah ustaz. Hak pertama kita sampai hari tu, kemudian hak kemarin buat. Lepas tu hari ni ingat nak buat umrah badal. Teringat nak dekat dia ustaz. Macam mana nak buat? Kalau kita nak buat kat dia boleh tak? Tak apa. Tak boleh. Tapi kita teringin juga, kita nak bagi juga hadiah kat dia. Dan sepanjang kita hidup dengan dia sebagai tanda kasih sayang kita. Macam mana cara nak buat? Cara nak buat dia, kita buat untuk diri kita.
Niat dekat diri kita, aku berniat mengerjakan umrah dan berirhamku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahalul. Kita pun buat macam mana yang pertama, yang kedua sama ya. Kita masuk, kita tawaf, kemudian kita sa'i, habis selesai dah semua, kita gunting rambut. Bila selesai gunting rambut, angkat tangan, ya Allah, umrah yang aku buat pada hari ini aku hadiahkan kepada suamiku, aku hadiahkan kepada mak dan ayah aku. Hadiah pahala tak apa, hadiah pahala yang kita buat pada hari ini boleh. Tapi jangan duk pergi hadiah kat dia seorang-seorang, rugi ya. Aku hadiahkan kepada seluruh ahli keluarga aku yang telah meninggal dunia. Hadiah pahala tak apa. Nak buat dekat dia tak apa, sebab dia dah buat dah. Okay, understand? Faham tak? Oh, mesti makan kismis banyak. Orang ajak makan kismis 7 biji, yang ni dia makan luk terus 1 cekak. Tu dia cerdik lebih tu kan. Nah. Makan, kalau orang tanya, ustaz nak makan kismis ni macam mana? Orang kita makan kismis, dia makan telan, makan telan. Dia bila kita makan, dia kena sedut, dia kena rasa manis tu baru dia masuk. Itulah baru betul. Ni kita beli sekotak habis. Ni bukan makan lagi dah ni. Cara makan Baik, kemudian niat umrah badan sama ya. Okey, katakanlah ada satu orang main, ustaz saya nak wakil kat ustaz nak pergi Mekah, tolong buat kat mak saya. Okey, tak apa, saya terima wakil. Mak nama apa? Okey, mak nama apa? Siti binti Ahmad. Okey, tak apa, saya tolong buat kat dia. Bila sampai di Mekah nanti saya niat, saja aku berniat mengerjakan umrah badan, kata mak dia baru meninggal. Saya aku berniat mengerjakan umrah badan bagi arwah yarhamah Siti binti Ahmad dan berihramku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, maka aku bertahlul. Saya tolong buat kat dia ya. Pergerakan sama, tawaf sama, sa'i sama, gunting rambut, selesai. Habis tu, ya Allah, ini adalah amanah yang telah aku laksanakan, umrah badal untuk Siti binti Ahmad kerana Allah, kerana engkau ya Allah. Terimalah dariku dan kau pemudahkanlah semua urusan-urusan dia. Minta ampun segala dosa-dosa dah. Sebab macam tu. Selesai, untuk dia dah selesai dah. Kita tolong buat sahaja. Okey? Macam tu. Baik, ada apa nak tanya pasal ni? Ada tak nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa tak? Tak ada apa nak tanya ke? Ni semua pandai-pandai semua ni. Kalau kapal terbang ada petang ni boleh pergi dah. Nabi tak? Tak tahu Ustaz ni, kucing tak ada siapa nak jaga. Lepas tu lah cucu pula, anak ni depan minta terus main jaga, tak ada siapa nak jaga cucu pula. Kan? Okey, baik, perkara-perkara sunat selepas berniat ihram umrah. Lepas kita berniat, aku berniat mengerjakan umrah dan berirhamku dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, aku bertahlul. Ikutlah, kalau perempuan ikut cara perempuan lah. Baik, kita dah niat dah apa yang sunat bagi kita. Ni sunat. Sunnah yang kita boleh buat. Apa dia? Bertalbiyah di mulut jemaah sebanyak 3 kali. Baik, ikut saya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa maksud dia? Kita tengok ni. Hamba-Mu datang, aku datang menyahut panggilan-Mu. Yang kita duk pi ni, kita sahut panggilan Allah Ta'ala dah. Sebab Allah dah seru ulama dah. Kita pi sahut panggilan Allah Ta'ala. Aku sahut panggilan-Mu, aku sahut panggilan-Mu, aku sahut panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang menyahut panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagimu. Kita buat ni solid semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan kerana apa-apa.
Okey, bukan kerana kalau balik sekejap lagi orang panggil dekat aku hajjah, balik sekejap lagi nanti orang panggil dekat aku haji. Okey, tak, bukan kerana tu, tak ada pun. Okey, sahabat Rasulullah ada orang panggil haji, Haji Abu Bakar, Haji Umar, ada tak? Tak ada pun, tak panggil pun. Sebab kita kena faham dia ibadah saja. Okey, siapa yang pergi, siapa yang dah pergi buat tu, ada yang pergi haji sekali ataupun 2 kali, yang pergi umrah, dah tak perlu pun orang tak panggil haji ke hajah ke. Tapi kita ni kalau orang panggil haji hajah tu sebagai orang hormat lah kat kita. Tak panggil pun tak apa, tak ada masalah. Okey, sebab dia ibadah. Dia ibadah kita. Baik, keutamaan talbiyah, kita tengok keutamaan talbiyah. Okey, disebutkan dalam satu riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya apakah haji yang paling afdal. Haji yang paling afdal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyaringkan ucapan talbiyah dan menyembelih binatang kurban. Okey, hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan Abu Dzar. Yang kedua, Ibnu Majah pula meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam seraya berkata, ya Muhammad, perintahkan sahabat-sahabatmu menyaringkan suara-suara mereka dengan bertalbiyah, kerana talbiyah itu adalah syiar ibadah haji. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap mereka yang berihram bila menghabiskan masanya bertalbiyah sehingga tenggelamnya matahari, maka akan tenggelamlah juga dosa-dosanya, atau terhapuslah atau bersihlah dosa-dosanya, dan balik bersih seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila setiap muslim yang bertalbiyah, maka akan bertalbiyahlah bersama-samanya mereka yang berada di sebelah kanan dan kirinya, sama ada batu ataupun pokok-pokok di sepanjang perjalanan dari sana dan sini. Kalau pokok dan batu pun bertalbiyah, kita tak mau bertalbiyah, ni duduk atas beh, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Topom ni orang kata payah nak cakap, segan, hidup segan, dia segan, semua segan, tak boleh. Semangat sikit. Tahu-tahu tengok orang India, orang Pakistan, orang Arab, Turki, bila main musim haji, tengok dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Tapi janganlah kau kuat sangat. Semangatlah. Kita kena jaga adab, itulah adab. Sebut dengan kita rasa, contoh macam ni saya sebut, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Sudahlah, jangan kuat sangat. Takkan Tuhan tak dengar apa yang kita cakap? Dengar. Tapi semangat kita tu lah, kita bersemangat. Baik. Itu adalah maksud talbiyah. Baik, seterusnya, okey, perkara-perkara sunat yang kita boleh buat. Kemudian apa lagi? Istighfar, minta ampun. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar, minta ampun. Paling kurang pun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Duduk saja pegang tasbih sehari tak ada 100. Baik. Ataupun kalau mau cantik lagi, lepas sembahyang 100, lepas sembahyang 100. Ni jangan harap lepas bagi salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Betul. Harap 3 kali tu, 5 kali 3, 15 kali. Tu pun nak syurga Firdaus.
Allahu akbar. Nah, pegang tasbih tu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun yang sabit yang hadis Nabi baca astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Boleh juga. Ataupun boleh juga Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pun boleh juga. Atas kita cari ya, tuan-tuan cari saja. Istighfar yang kita boleh, yang mudah bagi kita buat. Buat sehari 100. Rugi umur kita duk pelan ni, kita buang masa macam tu ya. Duk tengok handphone, duk tengok TikTok kan. Tapi kita tak mau ada buat istighfar. Okey, kemudian apa dia lagi? Selawat ke atas Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sampai habis. Tu selawat Ibrahimiyah. Itulah sebab baik selawat yang macam mana kita baca dalam solat. Baca sekejap dia, sehari 100. Kalau lepas semayang kita buat 20 kali, lepas semayang habis tak ada apa. Setiap 5 kali 5 waktu habis. Dapat sehari 100. Kalau kita buat daripada umur kita, akhir balik katalah umur 20 sampai lah umur kita dah 60, 40 tahun, kalau kita buat berapa banyak dah kita dapat. Bukankah Nabi kita, barang siapa yang selawat dekat aku, Allah Ta'ala akan balas balik kat dia 10 kali kelebihan selawat dia, rahmat kat atas diri dia 10 kali. Kalau kita duduk di tanah haram Mekah, satu saja selawat kita sebut yang paling ringkas ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sekali saja cukup lah. Kita tak payah baca yang panjang pun tak apa, cukup satu kali cukup. Allah balas kepada kita 10 kali ganda rahmat kepada kita 10 kali. Kalau di Mekah bersamaan dengan 100,000. Satu kali kita sebut 100,000. 100,000 kali dengan 10, 1 juta kita dapat. Tapi orang tak mau. Sebab tu kita banyakkan duduk dalam masjid pegang tasbih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun yang paling ringkas, salawat Jibril. Malaikat Jibril bersalawat ke atas Nabi menggunakan salawat tersebut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Buatlah. Paling tak ada pun. Baik, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hari ni aku datang menyahut panggilan-Mu. Ya Allah, hari ni aku datang nak buat umrah kerana-Mu. Ya Allah, terimalah kedatangan aku. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, bantulah kami semua yang nak buat umrah pada hari ini. Tak ada siapa boleh tolong melainkan Engkau ya Allah. Hati kami ikhlas datang kerana Engkau ya Allah. Masa tu sebab dan teriak ya Allah. Tak sangka dah nak boleh main, nak pergi Mekah dah ni. Simpan duit daripada muda sampai kita pencen, sampai kita tua. Kita boleh rasa yang ni lah. Bila kita buat dengan penuh pengharapan Allah terima ibadat yang kita buat. Dan bila kita dah buat habis ni, kita mengharapkan dengan penuh kesyukuran, ya Allah terimalah ibadat yang aku buat ni. Kita nak buat, kita rasa puas macam mana yang kita belajar, kita boleh buat semua. Kita sendiri yang buat. Kalau Nabi pun boleh buat sendiri, aku nak buat sendiri. Berazam kalau boleh aku nak buat sendiri. Aku jejak kaki aku ke dua tanah suci Mekah ni, Mekah dan Madinah ni, terutama di Mekah. Dan seperti mana Rasulullah tawaf, macam tu aku nak tawaf. Macam mana Rasulullah sa'i, macam tu aku nak sa'i. Kita nak cuba buat macam mana Nabi buat. Walaupun tak boleh nak buat 100%, tapi cuba kita buat yang terbaik untuk diri kita. Allah tahu. Okey. Baik, kemudian apa dia lagi? Apabila jemaah sudah berniat ihram, maka kena jaga 13 larangan semasa berada dalam ihram. Kena jaga larangan ihram. Okey, larangan ihram ni ada yang khusus untuk lelaki sahaja, ada yang khusus untuk wanita sahaja, ada yang khusus untuk lelaki dan wanita. Tak kecuali budak-budak ke, remaja ke, lelaki ke, wanita ke, tua ke, muda ke, sama. Semua kena jaga. Tak terkecuali. Syarat dia macam kita kena buat. Baik, peringatan. Bismillah.
Jika sekiranya jemaah telah pun berniat ihram umrah walaupun ianya umrah sunat. Ni kebanyakan daripada kita yang pernah pergi umrah, dia kata alah, umrah aku dah main banyak kali, tiap-tiap tahun aku main, buat lebih kurang tak apa. Tak boleh. Tak boleh. Tetap tak boleh. Dia tetap kena ikut syarat dia. Dia tetap kena jaga wajib umrah, iaitu larangan ihram. Walaupun ianya umrah sunat, maka jemaah tersebut tetap perlu menyelesaikan semua rukun-rukun dan wajib-wajib umrah tersebut. Dan jemaah tersebut tidak boleh membatalkannya dengan sesuka hati kerana ianya masih lagi berada di dalam ihram umrah. Sudah pasti ianya akan pulang ke tanah air dengan membawa pantang larang ihram yang masih berada pada dirinya. Nasihat sebelum kita nak pergi mengerjakan umrah, pastikan kita mempunyai ilmu yang cukup dan faham cara-cara hendak mengerjakannya. Semoga kita dapat mengerjakannya dengan baik dan sempurna. Saya teringat ada jemaah saya, masa tu kat Siti Mariam pergi kan, pergi sekali kot. Ada yang saya tak mahu sebut nama dua orang. Dia niat umrah dah, tengah-tengah duk tawaf, masuk nak pusingan kedua kot. Alasan dia kata apa? Tak larat nak buat umrah. Dia dah tahu dah, dia kata tak larat, tak larat nak buat. Dia balik, dia nak gunting rambut. Boleh tak? Tak boleh. Dia tidak boleh membatalkan dengan sesuka hati, tak boleh. Kalau dia tak larat nak berjalan, dia boleh upah orang tu tolak. Padahal dia sihat elok, cuma dia kata dia mungkin dia tak larat nak berjalan, itu saja alasan dia. Tak boleh. Dia tak boleh membatalkannya dengan sesuka hati. Walaupun dia berniat umrah bersyarat. Macam tu. Jadi kita kena faham, dia bukan mudah-mudah saja-saja kita, walaupun kita berniat bersyarat, kita ada syarat dekat situ, tapi bukan dengan mudahnya kita nak boleh keluar daripada ihram macam tu saja. Melainkan kalau kita sakit, melainkan ataupun kita yang kita dah sampai terketak-ketak dah, tak boleh nak buat dah, yang tu lain lah. Ini dia okey, dia masih okey lagi. Cuma dia dah tawaf satu pusingan, dua pusingan, dia betul orang pun ramai, dia kata orang pun ramai, tak larat nak buat, tak boleh. Dia kena teruskan pusingan dia, tawaf dia dan sa'i dia sehingga selesai. Macam tu, Baik, kita nak tengok larangan ihram. Okey? Baik, larangan ihram ni adalah wajib umrah yang kedua. Wajib umrah ada dua ya. Wajib umrah ada dua saja. Okey? Yang pertama berniat di miqat. Yang kedua iaitu larangan semasa dalam ihram. Kita kena jaga larangan semasa dalam ihram ni. Kena jaga. Baik, apa larangan dia? Di antara perkara yang tidak boleh dilakukan, iaitu dia diharamkan seketika sementara setelah kita berniat ihram umrah, iaitu menutup kepala ataupun sebahagian daripadanya, seperti memakai songkok, kopiah, serban dan sebagainya bagi lelaki saja. Ini khusus bagi lelaki. Ni macam saya pakai kopiah ni, tak boleh pakai. Okey. Kami jemaah lelaki ni, kalau nak bandingkan dengan jemaah wanita kalau nak buat umrah, walaupun jemaah wanita tengok kami ni adalah senang, orang lelaki tak apa, pakai ihram saja. Sungguh. Betul. Tapi kami sebab dalam tak pakai. Orang perempuan tak apa, pakai, tak ada masalah. Orang perempuan kalau orang kata sakit-sakit kaki, tapak kaki, boleh juga pakai stokin tawah tu. Kami stokin pun tak pakai. Lantai sejuk ke lantai babon, tetap tak boleh pakai. Okey. Jadi kami hanya pakai tolak ihram yang di bawah dengan yang di atas sahaja, itu saja. Baik, kemudian memakai pakaian yang bersarung. Ni macam baju ni tak boleh pakai. Baju singlet tak boleh pakai. Kemudian apa dia lagi? Seperti kain pelekat, selok dalam, kemeja, stokin dan sebagainya bagi lelaki sahaja. Ni khusus bagi lelaki saja. Okey. Baik, seterusnya menutup muka bagi wanita. Bagi jemaah wanita yang pakai niqab, burdah, hari nak buat umrah, kak tolong buka, dia buka. Baru nampak muka dia. Okey. Dia tetap tak boleh pakai. Sama juga dia pergi buat haji pun, tetap dia tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Bila yang nak boleh pakai? Bila dia dah selesai. Kalau kita dia buat haji, dia melontak pada 10 Zulhijjah tu, letak yang pertama tu, dia tahlul awal.
Okey, barulah dia boleh pakai. Tapi ada 3 lagi pental larang yang belum selesai. Macam tu. Okey. Jadi bagi kita yang buat kerja umrah ni, bila nak buat umrah, suruh dia buka. Yang boleh nampak ni, bagi orang wanita ni muka dia ni, muka dia dan 2 pergelangan tangan macam ni saja. Ini saja. Semalam ada orang tanya, Ustaz, kalau kata contoh saya lambai, dia meloroi. Ada kan semalam tanya kan? Meloroi, betul meloroi. Meloroi. Dia meloroi. Kita bahasa utara meloroi. Ataupun panggil apa, kain ni jatuh lah macam ni. Kalau nampak ni aurat. Kalau solat batal. Kalau tawaf batal. Okey? Lepas nak buat apa? Pakailah hand sock, sarung lengan. Kalau tak mahu pakai sarung hand sock, pakailah yang jenis getah ke, jenis butang ke, jenis apa pun pakai. Boleh. Macam tu lah. Yang boleh nampak tapak tangan dengan atas ni, itu saja. Kaki pun termasuk aurat. Kalau nampak jari kaki, tak boleh. Dia kena pakai stokin. Ataupun dia pakai kasut. Dia tak pakai stokin apa, tapi dia pakai kasut tutup kaki dia. Dia tak menampakkan aurat. Perempuan ni dia kena jaga tu ya. Okey, Ustaz, yang dikatakan aurat ni dalam semayang, luar semayang dan dalam kita pergi buat kerja haji umrah sama ke? Sebenarnya itu ya. Sama ya. Ni lah, dia pakai tudung elok lah. Tudung cantik lah. Kadang-kadang baju, dia naik baju steng. Baju steng ni baju Kedah. Punggah dah. Nak kata apa lagi? Siapa suruh buat baju tengah minit? Siapa suruh buat? Tak apa, duduk dalam rumah kita tak apa. Tapi kalau kita keluar daripada rumah, kalau kita jumpa orang yang bukan mahram kita, yang ajnabi, haram, tetap haram, berdosa. Hampirlah haji umrah berapa kali pun berdosa, tetap nah, jangan buat main. Macam tu, kena jaga. Okey? Baik, kemudian apa dah lagi? Menutup muka bagi wanita. Yang keempat, ni khusus untuk wanita saja, memakai sarung tangan di jari. Semalam saya cerita berkenaan pakai sarung tangan. Ada jemaah wanita ni kata, Ustaz, pakai sarung tangan, nak buat umrah pakai sarung tangan. Saya kata, pakai sarung tangan mana boleh pakai? Oh, ya kah? Tak boleh lah. Habis tu kalau belakang kau, nasib baiklah semalam dia masuk juga. Kak Siti pernah tengok kan? Kalau kata contoh dia tak tengok langsung, macam tu. Dia kata pakai sarung, tak boleh pakai. Okey, sarung tangan di jari ni. Macam polis trafik dia pakai kan. Ataupun kita pakai geluh yang orang nak buat kontrak tu ke, geluh bola tu ke, tak boleh. Hang sejuk ke apa kan, tak boleh pakai. Memang tak boleh pakai. Itu nah. Baik. Kemudian apa dia lagi? Okey, yang ni, yang sarung tangan ni lelaki dan wanita. Kemudian tidak boleh memakai bau-bauan, sama ada di badan kita, di kulit badan kita ni, di pakaian ataupun minuman dan makanan. Dan menghidungnya ke dalam hidung bagi lelaki dan wanita. Contoh, kita pergi berhenti dekat mana-mana area, kita dah niat dah. Lepas tu lapak nak beli makan, kita pun berhenti makan. Kita dalam ihram, kita order dia bagi ayak syarbat, kita pun bagi wanginya ayak syarbat ni, wanginya. Boleh tak? Tak boleh. Kalau dia wangi pun happy lah. Dia sifat dia memang dia wangi. Syarbat wangi, minum sudah, bismillah. Wangi dia yang pecah pergi kat dia. Yang tak boleh kita pun, aku ambil bau sudah lah, amat nisfu. Ambil bau sudah tahu kan cerita apa kan? Ambil bau sudah ambil bau lah. Baik, tak boleh. Semalam ada orang tanya, dia kata pakai deodoran takut bau badan. Masya Allah orang kita dia semua fikir tak boleh.
Dia tak boleh pakai. Dengan tujuan dia kata kalau pakai, tujuan dia nak menghilangkan bau badan dia. Tak boleh. Okey. Baik. Kalau nak pakai sebelum pakai. Sebelum boleh pakai tak? Sebelum boleh. Yang tak boleh semasa dalam ihram. Tadi kita, Allah Ustaz, tadi saya terlupa baru dia ambil boh. Yang tu yang tak boleh. Okey. Dia kata, Ustaz tak cerita. Awak tak mau tanya. Kenapa tak mau tanya? Semua nak suruh kita abang ni. Kenalah bertanya sama. Ustaz, kalau saya pakai sebelum boleh tak? Sebelum pakai, 3 lori yang pakai habis. Kan? Boleh pun, bukan tak boleh. Macam kami orang lelaki, minyak wangi kan kami. Okey, di antara perkara sunnah iaitu mewangikan badan. Ambil minyak wangi pakai. Masa nak pakai ihram tu buh minyak wangi. Minyak wangi bukan letak kat kain ihram, letak di badan. Pakai letak di badan. Letak di badan. Dia lelaki saja. Wanita tak boleh nak ihram. Jangan nak pakai. Bedok pun tak boleh. Wangi-wangian kalau dapat bau haram dan berdosa. Tak boleh pakai. Kena jaga ni. Baik, kemudian wangi-wangian sama ada di badan, pakaian ataupun di dalam makanan dan minuman bagi lelaki dan wanita. Yang keenam, memakai minyak rambut di kepala, di janggut ataupun mana-mana anggota badan yang ada bulu daripada atas sampai bawah. Itu kita faham. Okey. Ustaz, kalau saya ni tak pakai minyak rambut saya ni dia jadi cering. Cering tahu tak cering? Dia jadi kerosot. Kerosot. Dia jadi berseragum pula dah. Budak-budak lah. Abang kata, "Tak seragum tahu tak?" Kita boleh faham ni kalau main budak-budak apa yang cakap bahasa apa ni? Ni bahasa sastra kami lama dulu. Kami ni orang sastra. Itu kan. Bahasa orang lama-lama. Rambut jadi berseragum ya kan. Kan? Berseragum tak boleh apa. Tak boleh pakai. Dah Ustaz ni, kepala saya ni luka saya. Saya tukang rumah, kena zinc bumbung tu, luka. Doktor pun jet dia bagi krim besar tu, dia suruh sapu kat sini. Krim tu macam minyak juga. Krim boleh tak? Boleh. Dia ubat boleh. Kalau untuk minyak nak bagi cantik, tak boleh. Tujuan untuk kecantikan, tak boleh. Tu bila saya nak boleh pakai? Sabang selalu. Hang pergi buat umrah dulu. Hang gunting rambut apa semua. Hang ambil 3 botol buh kat rambut. Satu tin pun hang boleh buh semua. Oh ya ke? Ya, bukan kata tak boleh pakai terus. Dalam umrah ihram saya. Faham tak? Ha. Okey. Baik, kemudian bagi lelaki dan wanita sama. Okey. Baik, menanggalkan rambut atau mana-mana bulu di anggota badan bagi lelaki dan wanita. Dia kata menanggalkan, mencabut ataupun mengerat. Bagi jemaah wanita yang mana dia buka apa ni Pak, anak tudung. Buka ada rambut. Oh lah, saya kena dam banyak. Yalah, rambut dah ada dua. Cabut tak? Tak cabut. Tak tu dak gaduh bang. Tak kena dam. Siapa kata ayah kena dam? Tak kena. Kita cabut tak? Dia duduk dalam tu tak cabut pun. Dia duduk dalam kepala kita ni, dalam telukung tudung kita ni, tak cabut pun. Sebab kita ni kadang-kadang dah main faktor, kadang-kadang faktor usia, kadang-kadang faktor hormon. Badan kita tak sama. Rambut dia luruh. Lelaki pun sama, kadang-kadang kita tidur, bangun pagi rambut luruh. Betul tak? Tengok atas pantai ada rambut. Kena dam tak? Tak kena dam Oh ya ke? Okey, tak boleh tegak tak? Tak, saya nak tanya, kalau kena dam pun umrah kita tak sah lah. Habis tu apa yang nak kena takut? Tu orang buat kerja haji tamatuk. Siapa buat haji tamatuk, dia niat umrah dulu baru buat haji kan. Kena bayar dam. Awak haji dia tak sah lah. Nak bagi faham, bukan marah, nasihat. Amat disebut kata nasihat. Okey. Baik. Dah dia lari. Baik, rambut yang luruh tak ada masalah. Jangan takut. Ni bagi kadang-kadang ada setengah-setengah orang. Okey.
dia jadi habit dia. Saya pesan terutama bagi jemaah lelaki, dia menjadi kebiasaan dia. Kadang-kadang bila dia mandi, lepas mandi tu dia duduk. Saya pesan bagi jemaah lelaki, nanti bila masuk dalam bilik, kita dalam ihram, nak mandi boleh mandi sunat masuk Mekah. Okey, mandi apa semua dah, kemudian ambil sembahyang, kita sembah yang dalam bilik, sembahyang Isya dengan Maghrib, dah tak? Selesai. Tapi ingat, waktu kita mandi tu jangan duk pi. Kan ada setengah orang lelaki dia dah habit tu orang apa? Kebiasaan. Dia duk okey. Dia kelak. Tadi aku rasa tadi hang dah bisa, ini bisa tak ada. Ni aku cukup hari ni nak pergi buat umrah, kena elok sikit umrah. Ni nak cerita kat hang. Ni kita dalam ihram benda boleh cukup. Allah. Tu macam mana nak buat? Allah. Tuan-tuan, saya jaga orang haji umrah, saya tahu macam tu. Saya tak sengaja. Benda dah hilang dah. Tetap kena bayar dam. Kadang-kadang dia terlupa nak buat macam mana, terlupa. Benda ni kita bukan selalu buat. Baik, dimaafkan. Dam kena bayar tak? Dam tetap kena bayar. Dah. Tak apa, kita pergi buat umrah dulu. Daddy ni kawan nak buat umrah pun muka rasa tak seronok nak buat macam mana. Dia kata habis dah umrah ni. Tak apa bang, weh umrah sah dengan takut tu saya kena bayar dam. Bayar dam tak apa, baik pergi nak bayar. Macam mana bayarlah dam tu. Abang lagi untung pada kami dia apa? Abang bayar dam, sedekah kambing tu, dam kambing tu kena sedekah pada orang pakai miskin Mekah. Dapat pahala tak? Oh, dapat pahala. Kami tak sedekah. Baru nampak seronok sikit. Nak bagi dia ceria sikit. Macam tu. Okey. Baik, kemudian mengerat, menenggat ataupun membuang kuku di jari, kaki dan tangan. Tadi sama juga lelaki dan wanita ni kerat. Ada semalam ada orang tanya, kalau orang jenis ni sebelum niat dia lupa nak kerat kuku. Bila dah niat baru dia teringat. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Ataupun orang yang had jenis, dia habit dia ni. Sampai nak kesit. Tahu tak kesit? Kesit ni binatang bau pula. Dia bukan binatang. Dia apa? Dia tak pergi tau. Dia jadi beat atau tak beat. Sampai nak kesit ni, kuku pun tak ada dah ni. Jenis macam tu. Kena jaga ni. Jangan duk ni, mulut jangan duk. Ikat tangan dia kat pinggang dia. Dia bagi ikat. Kena jaga sungguh. Betul Empilah tengok besok macam-macam orang buat. Baik, kerat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang menepi dengan saya ni, saya cerita saya satu. Buat. Hari apa semua buat. Okey, kita nak buat umrah. Esok kita nak buat umrah. Baik, jangan lupa hari ni boleh kerat kuku dah. Kerat kuku tak siap. Pesan hari ni dah. Esok nak buat hari ni pesan dah. Tak buat juga, bukan salah saya. Pesan lagi. Dah tulis, bagi tahu lagi. Tak mau buat juga. Kita nak kata apa? Okey? Baik, kemudian apa lagi? Yang seterusnya, menebang, memotong, mengerat dan mencabut pokok ataupun tumbuhan di tanah haram. Tak ada lagi lah orang nak pergi tebang pokok kan. Cuma saya nak ingatkan, kadang-kadang dekat Mekah ni kita duduk kan, tepi-tepi hotel kita ada pokok-pokok. Kita dalam ihram, jangan duk pergi runah tangan tu, duk pergi gatai, duk pergi runah tahu tak runah. Jangan duk pergi gatai, duk pergi petik, duk pergi duk pergi bunga sini. Tekat gambar pula jam. Tak boleh. Tangan tu kena jaga lagi. Jangan nak buat. Okey, dalam tanah haram ni tak boleh. Tak boleh bawa. Jangan. Okey, kemudian apa lagi? Sama yang tadi ni, yang nombor 6, 7, 8, yang ke-9, yang pokok lelaki dan wanita sama ya. Kemudian yang ke-10, memburu binatang buruan yang halal dimakan. Sama ada membinasakannya ataupun sama ada di tanah haram Mekah, tanah haram ataupun tanah halal. Tak boleh.
Tak ada lagi orang nak pergi bawa panah, bawa senapang, pistol, nak pergi mana ada kijang. Tak ada lah kan. Kita nak bas berhenti tengah jalan. Ustaz berhenti tak bas? Saya faham. Ada landak, ada kijang tu. Kijang ada pergi cari, dah pergi tembak kijang. Tak ada lagi, tak boleh. Tak ada lagi. Yang dikatakan binatang buruan yang halal dimakan. Okey, binatang buruan yang halal dimakan ni yang berkaki 4. Baik, saya nak test tuan-tuan dan puan. Katakanlah bas rombongan kita ni dia lencong, dia pergi dekat lot merah. Lot merah. Okey, berhenti kat lot merah, kita pun ada orang bagi jalan, kita jalan dekat lot merah dapat ikan. Boleh tak? Dapat ikan merah besar tu. Kan dapatkan terubuk apa semua, kita buat bakar. Boleh tak? Sebelum kita pergi buat pula, kita bakar dulu. Bakar makan buat yang ayat asam. Ikan binatang buruan yang halal dimakan tak? Dia bukan binatang buruan yang halal dimakan. Okey, dia bukan berkaki 4, yang berkaki 4. Boleh lah ikan, boleh lah. Kan, ataupun berhenti kat padang pasir mana tak tahu, tengok ada telaga mengen dapat ikan wan dengan ikan geli. Mustahil lah nak tengah padang pasir tu, tapi tak mustahil Allah Taala nak bagi jadi. Kan? Kita pun boh lah, mana nak tahu kukut dapat ikan. Tak tahu dapat ikan tu dia ikan wan yang besar. Ya, bakat buat bantut ke kan. Ikan tak apa. Baik, belalang tak boleh. Belalang sebab belalang adalah makanan buruan bagi setengah negara. Nah, kalau kena time musim sejuk, belalang banyak. Belalang di Mekah ada depa jual satu belalang, satu karung. Macam karung bawang tu, bawang kecil besar tu, dia jual besar tu. Lebih kurang dalam 100 ke 150 rial. Tengok saiz, ada kecil ada besar dalam tu. Belalang. Tak pernah tengok? Tak pernah makan belalang kunyit. Payang-payang ni. Belalang kunyit. Orang lah tak reti lah. Dulu kan. Belalang kunyit boleh makan. Kan? Boleh. Nah, yang tu kena jaga. Belalang kunyit kalau dalam ihram kena jaga. Okey. Baik, kemudian yang ke-10, yang ke-11. Melakukan persetubuhan, hubungan jimat suami isteri bagi lelaki dan wanita sama. Dalam ihram, kita dalam ihram duk pakai ihram ni. Kita pergilah masuk duduk dalam bilik, mandi dulu, mandi sunat masuk Mekah, rehat dulu sembahyang. Kemudian sejam lagi turun ke bawah dalam keadaan pakaian ihram dengan keadaan berwuduk, kita nak pergi buat umrah. Tak tahu naik atas pergi buat kerja dua orang. Orang yang macam ni, umrah dia rosak. Walaupun umrah dia rosak, depa dua orang lelaki bini tetap kena mandi wajib. Kerana junub. Mandi, kemudian ambil wuduk, pakai ihram juga, dia tetap kena pergi buat tawaf, tetap kena pergi sa'i, tetap kena gunting rambut, selesaikan juga rukun-rukun tu, dan umrah tu sah. Dan esok tu dia kena buat dia kena pergi ke miqat, dia dengan segera dia kena buat aku mengerjakan umrah ke tu. Dengar tuan-tuan, dengar benar macam ni bila saya cerita, orang dengar takkan kot. Tuan-tuan, sebenarnya ada berlaku benar ni. Siapa yang nak kena dam? Dam seekor unta. Bukan kambing, seekor unta. Suami yang kena seekor unta. Dam satu ekor unta. Baik, kemudian yang ke-12, melakukan perkara pendahuluan persetubuhan seperti bercium-ciuman, berpeluk-pelukan sehingga menaikkan nafsu syahwat lelaki dan wanita. Saya pesan bagi jemaah yang nak buat umrah pada hari ni, boleh tak saya nak minta tolong bagi lelaki duduk dengan lelaki, bagi wanita duduklah dengan wanita. Kalau boleh janganlah kita duduk pasangan-pasangan, takut saat kita short. Nak duduk bini orang ni pasal kan? Betul lah, bini hang pun bukan nak kacau kot kan. Tapi tuan-tuan, kita ni, kita pernah cakap jasad kita kata jasad kita ni, kita pernah cakap tua. Nafsu pernah tua tak? Nafsu tak pernah tua. Masa ni lah dia nak jaga. Betulan duduk atas bas daripada Madinah, kita daripada Madinah nak ke Mekah, kita niat kat Bir Ali, 7 jam 8 jam atas bas ni, duduk atas bas kan. Tu bini duduk tidur
Ambil lama mak tak tidur atas aircon. Aircon pula sejuk kan. Bini pegang tangan. Sejuk bang, sejuk. Pegang tangan. Short jam. Tak, tuan-tuan, bukan saya buat lawak. Sungguh saya cakap benda ni benar. Tipu sangat kalau kata semua kalau tak ada nafsu. Binatang pun ada nafsu tahu tak? Tipu kalau kata kita ni tak ada nafsu. Nah, sebab Allah Taala jadikan untuk semua. Itu sebab kita kena jaga. Nak ni apa semua nanti saya dulu. Habis gunting rambut hampir dah. Apa nak pergi taman apa buatlah apa pun. Tak salah pun. Bukan nak halang. Selesaikan dulu. Semalam saya ada cerita berkenaan dengan orang yang buat mukadimah ni. Saya cerita sikit macam mana keadaan dia. Kita kena jaga benda-benda macam ni. Baik, seterusnya. Apa dia lagi? Kemudian, yang terakhir 13. Tidak boleh bernikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh menerima wakil nikah bagi lelaki dan wanita. Saya dalam ihram. Buat umrah. Okey. Baik. Sepatutnya saya tawaf. Okey. Saya tawaf, sepatutnya kena berapa tu? 7. Baik. Tetapi saya buat 6 saya. Sebelum saya mula tawaf, saya tarik dah biji tasbih 1. Okey. Kemudian cukup 1 bilangan, saya tarik 1. Saya baru buat 1 ke baru buat 2? Baru buat 1. Biji tasbih saya tarik berapa? 2. Jadi bila saya cukup, saya tarik 7 pusingan. 7 biji tu, saya baru buat 6 ke baru buat 7? 6. Jadi maknanya tawaf saya sah tak? Tak sah. Okey, selesaikan 7 dulu. Baik. Sepatutnya kena buat 7, tapi saya buat 6. Baik, saya solat tu solat sunat tak ada masalah. Solat tak ada takut apa pun. Solat okey. Kemudian saya pergi sa'i sah tak? Sa'i tak sah. Sebab syarat nak buat sa'i, tengok syarat kita nak buat sa'i, hendaklah menyelesaikan tawaf dengan sempurna. Tawaf saya sempurna tak lagi? Tak sempurna. Jadi kalau saya buat sa'i walaupun cukup 7 pusingan, ulang alik, tetap tidak. Kalau saya gunting rambut sah tak? Tak sah. Saya balik dalam ihram. Kemudian anak saya ada anak perempuan. Orang main Minang anak saya. Minang tak ada masalah. Okey. Saya dalam ihram. Yang jadi masalahnya, hari pernikahan tu saya nak jumpa Tok Gadi. Bila jumpa dekat Tok Gadi, saya nak wakilkan pernikahan. Tok Gadi ni, anak perempuan ni, anak dara ni, anak saya. Jadi, Tok Gadi kata, okey, wakilkan pernikahan. Okey, saya sekian-sekian yang bernama sekian-sekian, saya wakilkan pernikahan ni kepada Ustaz untuk menikahkan anak saya sekian-sekian dengan bakal menantu saya ni. Sah tak? Tak sah. Tak tahu, Ustaz dia kata, bukan orang lain ni. Angkat nikah sendiri dengan menantu. Aku akan nikah dengan anak aku sekian-sekian. Sah tak nikah tu? Habis. Kada boleh. Faham tak? Lepas tu balik nak pergi Mekah sepenuh, makan nasi Arab. Nasi unta. Buat umrah tak? Tak sah. Okey. Buat umrah tak sah. Bila umrah tak sah, nak menikah pun tak sah. Ataupun saya nak menikah, kata saya tak menikah lagi, saya bujang, balik nak menikah saya pun tak sah. Itu nak buat macam mana? Bila menikah tak sah, dapat anak, faham sendiri ya. Habis rosak kita punya nasab keturunan. Takut. Ni takut. Okey, sebab tu kalau nak pergi buat umrah, balik nak menikah, kalau boleh apa pun nikah dulu siap-siap, pergi khutbah dulu siap-siap, balik baru buat kenduri. Takut jadi benda macam ni. Okey, peringatan jemaah hendaklah sentiasa menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara di atas agar tidak mengurangkan pahala umrah. Korang okey lagi, tak apa, tak ada masalah, korang okey lagi. Tapi yang bimbang, umrah rosak. Umrah dah lah rosak, balik dalam ihram. Ni yang kata balik dalam ihram. Ada orang dia guna logik akal. Apa ustaz nak pergi takut orang? Ada, dia pernah marah kat dia.
Pasal apa bagi takut siapa? Ustaz, bukankah kita ni daripada Malaysia, kita daripada Malaysia naik kapal terbang daripada Malaysia sampai ke Mekah ni, kita tak ada apa-apa pun lagi pasal ihram. Ya, betul? Okey, katakanlah kami daripada Madinah barulah kita akan niat di Bin Ali nak masuk ke Mekah, kan? Baik, kemudian kita dah selesai buat umrah apa semua, okey, tak ada masalah. Jadi maknanya kalau kita buat semua okey, tak ada masalah, ha? Tapi kalau sekiranya, kalau kata contohkan kita buat rukun tu tak sah, maksudnya kita tawaf tak cukup bilangan, ataupun kita sa'i tak cukup bilangan, ataupun waktu tawaf nampak aurat, jadi umrah kita yang kita buat tu tidak sah. Bila tidak sah, kita dalam ihram. Dia kata apa nak susah-susah Ustaz? Tuhan Maha Mengampun, bayar dam sudah, ha? Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ibadat kita di sana, di sini. Tu dia guna logik, ah. Kita punya pasal kat hang. Itu jawab saya. Baik pi. Kalau dia punya logik akan macam tu, baik pi. Kita pulang. Bila kita tak dapat selesaikan di sana, kita balik dalam tu yang dia katakan balik tu dalam ihram. Macam mana bila kita balik ihram nak buat macam mana? Kita balik, kita kena buat dam ihsan. Sebab tu ada dam ihsan. Contoh cari tengok. Lah senang cari. Okey, cari. Tulis sekarang apa maksud dam ihsan. Sebab apa kena dam ihsan? Cari sekarang. Cari tengok. Tulis. Buka pun. Dam ihsan. IHSAR. Cari buka tengok. Sebab apa kena dam ihsan? Cuba buka tengok. Sebab untuk melepaskan ihram yang ada pada diri kita. Bila kita dah buat dam ihsan, cari kambing yang cukup umur, yang boleh buat kekah dan kurban, sembelih kambing tu, niat aku jadikan kambing ini sebagai dam ihsan untuk lepaskan ihram yang ada pada diriku kerana Allah Ta'ala. Kena niat. Kemudian, okey, hang terus sembelih. Dia pun sembelih. Dah habis umur dah kambing tu, ambil gunting, kita gunting rambut kita. Baru kita bebas daripada ihram. Macam tu. Nah, baik. Tak ada apa nak tanya kat sini pun. Tak ada apa nak tanya. Sini pun tak ada apa nak tanya. Ada tak? Sebab apa kena dam ihsan? Ada tak? Dia kata apa tak? Sebab apa? Sebab kita tidak dapat menyelesaikan rukun umrah. Betul tak? Dan kita balik dalam betul tak? Balik dalam ihram. Dan hendaklah dia menyembelih sekurang-kurangnya 1 ekor kambing. Betul tak? Tengok dalam tu ada. Okey. Baik, kemudian apa dia lagi? Peringatan. Macam saya kata tadi, jemaah hendaklah sentiasa menjaga diri dari melakukan perkara-perkara di atas agar tidak mengeluarkan pahala umrah dan juga dibimbangi boleh merosakkan ibadah umrah. Rosak, kalau rosak habis. Korang tak apa lagi kalau dia rosak habis. Okey? Baik. Okey, mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada hari ini. Ada salah silap daripada saya, minta ampun tak banyak-banyak. Bukan tujuan nak kata kat siapa-siapa. Kita belajar dan terus belajar untuk kita nak muhasabah diri kita, kita nak tingkatkan kualiti ibadah dalam hidup kita. Kita bukan orang baik, kita baru saja baik, dan kita nak cuba untuk jadi hamba Allah yang baik kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah tengok kita ni dalam pandangan dia, pandangan yang elok pada kita. Okey, jadi bermula pada hari esok ni, kita mulalah untuk kita menambahkan amal soleh. Di antara kita sedekah, macam-macam yang Nabi buat, Nabi anjurkan kita buat. Kalau kita tak boleh puasa, tak buat macam mana? Jangan kita marah orang, orang tak puasa, dia tak wajib pun. Kalau dia tak puasa, dia boleh buat sedekah. Macam-macam benda boleh buat. Okey, baca Quran, okey, berzikir, amal soleh. Nama amal soleh tak semestinya puasa. Okey, ini kita kena faham benda-benda macam ni. Jadi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.